Pempengaruh media sosial, Leona tampil bersuara menolak budaya membuli balas terhadap mana-mana individu yang meninggalkan komen berbau nakal di media sosialnya, terutama dari kalangan lelaki. Bagi Leona, tindakan membalas dengan cara menghina atau menyerang semula hanya menyemarakkan trend negatif yang semakin menular dalam kalangan netizen masa kini. Walau bagaimanapun, Leona menghargai sokongan ramai namun menolak pendekatan membuli semula pelaku. Malah, Leona juga merasakan lebih baik diam dan tidak memberikan perhatian kepada komen tidak wajar. Penjelasan itu dibuat selepas satu komen lucah yang ditinggalkan oleh seorang lelaki dalam akaun media sosialnya menjadi perhatian ramai. Menurut Leona, dirinya tidak pernah memikirkan komen netizen secara mendalam. Namun, komen jelek lelaki tersebut tentang bentuk tubuhnya menarik perhatian ramai. Apa yang lebih mengejutkan, individu berkenaan dikatakan menyamar menggunakan identiti orang lain sehingga melibatkan nama sebuah universiti yang tidak bersalah. Dalam kenyataannya, Leona mempertikaikan kewarasan dan niat individu tersebut yang tanpa segan silu menulis hal tidak senonoh secara terbuka. Leona juga menyalar tindakan penyamaran sebagai satu bentuk kejahatan yang tidak wajar. Leona turut menyuruh agar individu terbabit segera memohon maaf kepada semua yang terlibat serta mempersoalkan sama ada pelaku tidak takut akan dosa dan pembalasan. Walaupun enggan memperincikan komen lucah yang diterima, Leona tetap kekal tenang dan berpendirian tegas agar perkara seperti ini tidak berulang. Ramai netizen memuji cara Leona mengendalikan isu berkenaan tanpa meledak emosi atau membalas dengan penghinaan. Tambahan pula, netizen juga menyifatkan sikapnya itu sebagai contoh baik dalam dunia pempengaruh. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan urusan Leona dipermudahkan dan terus berjaya dalam industri seni.